YouTuber ni kononnya nak tengok gajah, tapi terpaksa tolak motor selama 40 minit. YouTuber Australia Liam Richard sering melancong menggunakan motor dan baru-baru ini telah sampai ke Malaysia dan melalui jalan hutan belum. Konon-konon nak tengoklah gajah kalau ada melintas, tapi lain yang dijumpa. Dia terjumpa seorang rider yang motosikalnya rosak di tengah-tengah jalan tu. Kawasan tu gelap pula tu. Liam cuba juga membantu rider tu, tapi tak menjadi, dan akhirnya dia mengambil keputusan untuk bersama-sama menolak motosikal tu menggunakan kakinya lah. Dan dalam tempoh 40 minit, jauh tu, dan kawasan tu tak ada lain langsung. Akhirnya dapatlah rider tersebut di kawasan yang ramai orang dan dibantu oleh orang ramai. Dan Liam ada mencatatkan dalam videonya di Instagram, dan video tersebut viral dan ramai orang memuji tindakan Liam yang menyelamatkan orang yang tidak dikenalinya itu dalam gelap. Nasib baik rider tu dapat jumpa Liam yang baik. Kalau jumpa harimau ke gajah ke,